Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah tenggara memasuki semenanjung Malaysia dan juga dari pelbagai hala di Sabah dan juga Sarawak. Namun demikian, angin masih lagi dilihat agak kencang di sekitar kawasan perkapalan. Oleh itu, Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Phuket dan juga Selat Melaka Utara berkuat kuasa sehingga 6 Jun nanti. Selain itu, Malaysia turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Kondo, Reef North dan juga Palawan berkuat kuasa bermula 3 sehingga 6 Jun nanti. Di sepanjang tempoh amaran berkuat kuasa, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti buk-buk kecil, sukan serta rekreasi laut. Manakala bagi kawasan perkapalan Phuket, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti perkhidmatan feri. Baiklah, seterusnya kita lihat paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hujan yang dicerap di sekitar kawasan Kelantan dan juga Pahang sejak awal pagi tadi kini telah pun kembali reda. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di negeri Kedah dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Dan menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di sekitar negeri Perak, Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak juga keadaan cuaca baik diperhatikan pada pagi ini. Hanya sedikit hujan yang kini dilihat berlaku di kawasan selatan Kapit dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Dan menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan akan lebih tertumpu di kawasan pedalaman, Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah serta di kawasan pedalaman dan juga barat negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara RPU di seluruh negara. Baiklah, sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum.